Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Okey, untuk video kali ni aku akan berkayak fishing and camping bersama Syam, Frugal Outdoor dan juga Miji. Kami bertiga je mancing di kawasan Segari. Okey, untuk cuaca hari ni alhamdulillah cantik. Angin cantik, alur pun cantik. Jadi aku lepas baru set up kayak aku sebab aku dah lama tak turun. Jadi banyak perkara lah yang aku perlu tengok. Okey, aku akan memancing di kawasan sepanjang pantai Segari ni lah. Okey, jadi tanpa membuang masa lagi, kita jumpa di spot memancing. Okey. Okay, strike guys. Kerapu manis. Itulah, kerapu apa ni? Warna putih. Putihnya kerapunya. Mana tengok macam mana? Ni kerapu apa ni? Sebenarnya gelap. Albino kot. Okay. Kerapu guys. Kerapu, tak tahu, tak sedar makan tiba-tiba naik macam tu je. Strike guys, strike. Anak kerapu lagi. Anak kerapu guys. Anak kerapu. Okay, strike guys, strike. Oh, gabut tu. Macam jenahak je ni. Oh, GT, baby GT guys. Alhamdulillah, baby GT guys. Baby GT guys. Okay. Kenapa ni guys? Oh, anak kerapu. Anak kerapu guys. Okey, boleh lah. Strike. Kenapa guys? Oh, jenahak guys. Alhamdulillah anak jenahak. Okey, anak jenahak guys. Strike. Petai apa ni guys? Tak senang ada.
Alhamdulillah guys. Jenahak guys, alhamdulillah. Saiz aku dah rasa dalam dekat-dekat sekilo juga ni. Okey guys, jenahak guys. Aku rasa dalam dekat sekilo ni. Alhamdulillah. Okey, tak kumpul aku hari ni. Strike guys, strike. Alhamdulillah guys, kerapu manis. Kerapu manis guys. Kerapu manis. Okey. Keluar juga. Dia masuk lubang je. Keluar juga. Ikan apa ni? Kerapu rasa ni masuk lubang ni. Alhamdulillah guys, ekor ni kerapu manis. Aku rasa dia masuk lubang ni tadi. Sangkut, tarik. Akhirnya dia keluar juga. Alhamdulillah. Okay guys, saya stop ni. Goreng-goreng ni. Okay. Strike guys, strike. Ui. Strike. Strike. Rasa macam jenahak je ni. Kerapu guys. Allah, kerapu. Alhamdulillah guys, kerapu. Saiz dalam dekat-dekat sekilo lah. Alhamdulillah. Terlucup lah atas pancing. Aduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys, kerapu. Aku rasa dalam sekilo ada ni, dalam sekilo. Alhamdulillah. Okay. Ikan apa ni? Anak kerapu guys. Kecil sangat, lepas balik lah. Kecil sangat. Okay. Anak kerapu kecil sangat, lepas balik. Comelnya anak kerapu. Lepas balik. Bye. Okay guys, apa ni tak tahu. Agak dah. Kerapu manis. Kerapu manis guys. Alhamdulillah. Saiz lebih kurang macam tadi juga. Okay guys. Okay. Kerapu manis. Alhamdulillah. Strike. Jangan ni tak tahu. Ikan apa ni? Apa nama dia? Ikan lembu guys. Ikan lembu. Lepas balik lah ikan lembu ni. Ikan lembu. Ikan lembu makan jik. Okay, ikan lembu. Bye. Okay, strike. Allah. Anak kerapu guys. Anak kerapu. Okay, boleh lah buat goreng-goreng. Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Okay. Untuk hari kedua ni, aku meneruskan lagi aktiviti memancing di sepanjang pantai Segari, Perak. Jadi untuk hari ni alhamdulillah cuaca pun cantik. Kau nampak situ, Syam dia towing
apa ni, Miji. Okey. Ni hari ni kita tengok rezeki macam mana. Pagi tadi aku cuma camping kat Tanah Besar saja. Jadi banyak masa lah relax. Okey, tanpa membuang masa lagi, kita jumpa di spot memancing. Okey. Strike. Allah. 9 guys. 9. Allah. 9 saiz. Saiz sedap juga ni. Okey guys, 9 guys. Dah lama dah aku tak dapat 9. Rasanya dalam setahun lebih kot. Dah lama tak strike 9. Kali ni strike lah 9. Okey. Saya sedap ni, saya sedap. Okey. Strike. Alhamdulillah guys. Jenahak guys, alhamdulillah. Okey guys, jenahak, alhamdulillah. Saya sedap ni. Oh, strike. Allah. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah, saya dalam setengah kilo ada ni. Alhamdulillah. Okey. Strike. Strike. Alhamdulillah guys, dapat seekor lagi. Jenahak guys, alhamdulillah. Okey, jenahak yang ketiga guys. Alhamdulillah. Saya sedap juga ni. Aku rasa dalam grade A juga kot. Okey.